Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Mana awak? Macam aku tak nampak. Oh, kat mana? Cudi sebenarnya. Apa mesti dia pergi sana? Tak, dia bawa ke sana. Bukannya dia bawa sana, dia bawa ke sana. Baru sampai. Cari barang. Cari barang. RM24 sini. Dah ada ayam. Dah ada ayam RM24.99. RM3.99. Duit apa? Sotong besar tarak. Dia cakap sotong besar tarak. Apa dia? Apa dia? Mami tak tahu. Masih keluarkan duit sini. Mak bayar kan. Sotong tarak balik kampung. Sotong balik kampung. Besar ikan lah. Satu tangan. Punya sendiri macam kurang segar kalau aku pergi. Ambil berapa? Tengah baris orang ramai. Tepung. Tepung banyak. Orang tanya tepung, tapung. Tepung mana? Tapung sana. Mak tu orang ke sana buat apa? Passion apa? Tak beg passion apa? Ni bukan beg pergi kerja. Dan anaknya agak susah lah buat kata. Jadi buruk kawan ni, dia ni buruk kawan ni. Kenapa mak atau bapa kami burukkan anak saya? Jahat tu. Sekarang ni kita dah ada kita dengar. Assalamualaikum Kak Dia. Saya ini pernah jadi remaja. Jadi ada anak-anak lah yang betul. Tapung tadi? Tapung. Okey, isu dia macam ni. Tapung. Apa tapung? Suami wali. Bapaklah banyaknya barang mak. Barang untuk niaga. Kulit soya nak buat air tu. Kulit soya dengan susu soya. Buat air. Pasaraya BS Fresh Mart dah habis.
Sampai orang dah kenal dah. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.